Tawaran Raja Siam itu amatlah kami sanjung tinggi. Tetapi, sampaikanlah salam dan pesan kami bahawa pahlawan-pahlawan Pahang tidak dapat menerima tawaran itu. Kerana perjuangan kami menentang Inggeris belum tamat lagi. Kalau dah tamat nanti, bolehlah kami fikir-fikirkan. Titah Raja Siam di Bangkok itu telah memerintahkan supaya tuanku juga menolong sama dalam usaha memujuk Hulu Balang dan pahlawan Pahang itu dengan baik. Usaha kami untuk memujuk mereka sudah tidak berkesan lagi. Kalau itu yang dititahkan oleh Raja Siam, betul akhir usaha ke untuk memujuk supaya semua pahlawan Pahang itu menerima cadangan tuanku Raja Siam. Harap-harap usaha tuanku tidak menemui jala buntu. Kami akan sama-sama membantu. Ampun tuanku, pada fikiran Fatih, ada eloknya mereka itu kita tangkap dan diserahkan kepada kerajaan Siam daripada kita menunjukkan sikap bertolak ansur. Terpulanglah kepada Sultan dan orang-orang Kelantan. Kerajaan Siam hanya ingin berbaik-baik dengan Inggeris. Tetapi, itu tidak bermakna kami mengikut telunjuk mereka. Lama sungguh rasanya kita tidak bertemu Syekh Mat walaupun berada di negeri yang sama. Hal maklum sajalah urusan hari-hari kita tidak tertanggung banyaknya. Tak mengapalah Datuk Lela Diraja. Kesudian Sultan membenarkan kami berlindung di sini pun sudah tidak berbalas budinya. Apatah lagi orang-orang di sini yang telah banyak membantu kami, Datuk. Baguslah kalau begitu. Nampaknya semua baik-baik belaka. Sebelum kita terlupa, kedatangan kita ni adalah untuk menjemput semua Hulu Balang dan pahlawan Pahang yang ada di sini. Nak jemput ke mana pula, Datuk? Kita nak jemput semua datang ke majlis kenduri makan nasi sempena mengeratkan hubungan antara orang-orang Pahang dengan orang-orang Kelantan. Baiklah, Datuk. InsyaAllah, kami akan hadir ke majlis kenduri Datuk itu nanti. Kenduri itu akan diadakan di Lebel ini pada malam lusa. Semua jemput datang ya. Kalau begitu, kita beransur dululah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Cik Mat. Waalaikumsalam. Kamu dah lah. Ingatkan siapa tadi? Bukankah kamu sepatutnya membantu Datuk Lela di majlis kenduri itu? Memang saya datang dari sana lah ni. Habis tu? Apa halnya kamu datang ke sini pula dah lah? Saya rasa Cik Mat tak payahlah pergi kenduri tu. Kenapa pula macam tu dah lah? Banyak dah cerita yang saya dengar. Kenduri ini adalah perangkap untuk menundukkan Cik Mat dan juga salah satu elah untuk menangkap orang-orang Cik Mat. Lah, begitu pula ceritanya. Tak apalah Dola. Kamu pergi dulu. Saya dan yang lain akan pergi kenduri itu juga. Apa saja kemungkinan, kami akan hadapinya. Maaf tuan-tuan, ini adalah majlis muhibah. Maka semua jenis senjata tidak dibenarkan masuk ke dalam bala.
Belum pernah saya meninggalkan sundang ini walaupun di mana saja saya berada. Molek sungguh sudah Cik Mak ni. Boleh hamba kelih tak? Gue amat kelas sebentar. Boleh sungguh jatuh ni. Ini apa pun tak pedih. Bagi sungguh badannya. Abang Mat, nampaknya di kiri kanan kita ini diapit oleh orang Datuk Lela Diraja. Ada apa-apa ni? Waspadalah Lela atas sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Sekiranya sudah takdir kita berakhir di sini, kita bertawakal sajalah. Dilo ke dua-dua. Pakailah apa yang kami sajikan. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Jangan malu-malu. Mulu. Jangan lupa bubur ramai racun dalam setiap pinggan nasi. Itu saja yang boleh melemahkan mereka. Sudah. Setiap pinggan nasi, hamba letak racun pelemah tu. Kamu jangan bimbang. Molek lagi tu. Sekejap lagi, tumbelah orang-orang faham. Satu persatu. Nampaknya kita saja yang makan. Tapi yang lain tak pula. Macam ada sesuatu yang tak dengar ni. Betul cakap kamu tu, Lela. Aku perhatikan dari tadi. Tak ada seorang pun orang-orang mereka yang makan nasi bersama kita. Kenapa kepala aku berpusing-pusing ni?